Ayahanda Badik pernah berkata yang batu belah ini hanya boleh dibuka oleh mereka yang berjiwa suci sahaja. Dan ia juga boleh dibuka dengan menggunakan batu zamrud sakti. Batu zamrud sakti? Ya. Batu zamrud ini kan yang Tuan Sukai masukkan? Bagaimana Nadim boleh memiliki batu ini? Ini adalah batu pemberian ibu angkat saya yang tinggal di Temasek. Ia juga amanat dari ayahanda tua supaya saya menjaganya. Tidak syak lagi Nadim. Kamu adalah darah dari keturunan pahlawan 5 bersaudara. Hamba yakin Nadim mampu membuka batu belah ini. 5 bersaudara? Ya. Cuba kamu letakkan batu biru hijau di atas lekukan batu itu. Biar hamba yang masuk ke dalam sendiri. Nanti Tuan, bahaya tu. Biar kami ikut sekali. Nadim, kau berjaga di luar ni. Ha? Kenapa Nadim? Ish. Weh, Pak dan Ibu Sungai. Tadi tunggu di luar je tau. Kalau ada orang jahat datang, panggil kami tau. Kau tak payah sibuk dah, Mas. Kalau ada apa-apa, aku seorang boleh selesaikan dah. Ini pernikahan Nadim tau. Ish, mana dia orang ni? Lambat betul. Ha, siapa kau? Keluarlah. Tolong hamba. Apa diserang bakar? Bagak? Kenapa Bagak? Hamba. Bakar. Bagus banget. Sekarang aku suka keluar. Sedikit kotak aku. Hoi Zukai, kalau kau nak budak ni selamat, lebih baik kau serahkan cincin kotang kepadaku. Hei, lepaskan aku. Aku tak tahan dah dengan bau busuk kau ni. Lepaskan aku. Kau diamlah budak. Baiklah, akan aku serahkan cincin ini. Tapi kau janji akan lepaskan budak tak bersalah itu. Baik, aku setuju. Bagak, kau pergi ambil uncang tu. Bagus. Ya. Kurang ajar punya budak.
Alhamdulillah, kamu tak apa-apa. Walaupun cincin khatam hamba telah jatuh ke tangan orang lain, tetapi hamba bersyukur kita semua selamat. Maafkanlah kami kerana tidak berjaya membantu tuan hamba mendapatkan cincin khatam Sulaiman. Kini cincin itu telah jatuh ke tangan orang yang tidak sepatutnya. Apa isi dia, Nadim? Bukalah tuan hamba. Ya Allah, cincin khatam Sulaiman. Bagaimana cincin itu boleh bersama kau, Nadim? Macam ni ceritanya. Sebenarnya, aku dah dapat rampas dan tukar uncang cincin tu dengan cincin palsu. Oh, jadi tadi Kanda pura-pura pengsan sajalah. Bijak kan Kanda? Ya Allah, bijak sungguh akal kau, Nadim. Terima kasih, Nadim. Terima kasih. Dan terima kasih juga semua kerana sudi membantu hamba. Kebaikan kalian semua tidak mampu untuk hamba membalasnya. Tak mengapa Tuan Sukai. Memang sudah menjadi tanggungjawab kita semua membantu sesiapa saja dalam kesusahan dan teraniaya.